hati, terbang berdua, higap sebentar di pohon sana. Marilah kita berselawat bersama, menghargai Rasul, kekasih mulia. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bersama-sama dalam majlis penuh keberkatan ini. Selamat datang ke program pertandingan marhaban dan selawat sempena sambutan Maulidur Rasul 1447 Hijrah 2025 Masihi. Anjuran Pejabat Pegawai Khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Dun Mano. Majlis pada hari ini diadakan bagi mengangkat syiar Islam, memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta memupuk kecintaan kita semua kepada baginda Rasulullah SAW melalui marhaban dan salawat. Semoga program ini menjadi wadah untuk memperkukuhkan ukhuwah, menanamkan rasa cinta kepada sunnah serta menghidupkan roh kecintaan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Marilah bersama-sama kita hayati dan raikan majlis yang penuh dengan syafaat dan keberkatan ini. Pada pagi ini, syukur alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam satu program yang telah dirancang begitu lama, dan hari ini nampaknya sambutan cukup baik, dan insya-Allah ke-13 tim yang bersama dengan kita akan mempersembahkan selawat dan marhaban mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selain daripada itu, apa yang ingin saya sebutkan, keberadaan pejabat ini selama sudah 9 bulan ini di sini adalah untuk merasakan bahawa ini adalah tempat untuk masyarakat mengadu hal. Apa saja insya-Allah yang dapat kita bantu, kita bagikan sokongan dan juga bantuan yang diperlukan insya-Allah. Dan selain daripada itu, program ini juga adalah program yang pertama bagi pejabat ini yang kita adakan, dan sambutannya sungguh baik, yang mana saya terpaksa memberhentikan pengambilan kumpulan-kumpulan kerana kita jangka akan habis sehingga pukul 1. Dan insya-Allah di peringkat-peringkat lain selain daripada Maulidur Rasul ini yang kita buat, ada beberapa tempat lain juga yang pada hari yang sama. Dan pada hari ini di sini kita lakukan program ini sebanyak 13 pasukan, dan yang paling penting adalah kita untuk merasakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi tidak membuang masa, insya-Allah kita akan secepat mungkin untuk mempercepatkan, kerana nampaknya hari pun cukup baik, makin lama makin panas, dan tuan-tuan dan puan-puan pun mungkin ada hal. Jadi kita insya-Allah kita akan segerakan program kita pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang dapat hadir pada hari ini untuk memeriahkan, menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi yang bahagia saudara Tuan Azizur Rahim bin Abdul Rahman, Pegawai Khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar bagi kawasan Manong ataupun Dun Manong, merangkap timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Kangsar. Yang saya hormati
sahabat saya, bos lama saya, Sifu dan juga mentor kepada saya yang bahagia, Datuk Haji Ramli bin Zahari sudi datang. Kita bagi tepukanlah kepada Datuk Ramli. Yang dihormati Tok Pengulu Mukim Senggang Tuan Haji Mustafa Kamal bin Zahari. Kita bagi juga tepukan kepada Tok Pengulu kita. Seterusnya barisan juri yang saya hormati, rakan-rakan pimpinan daripada cawangan-cawangan, daripada wanita cawangan, daripada pemuda cawangan, daripada puteri cawangan, rakan-rakan seluruh jawatankuasa penganjuran kita pada hari ini. Seterusnya yang kita raikan tidak lain tidak bukan para peserta. Saya dimaklumkan ada 13 pasukan ataupun 13 orang kata kumpulan yang akan beradu nasib pada hari ini. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi yang bertuah ini kita sama-sama berkumpul di pekarangan Pusat Khidmat DUN kawasan Manong yang menganjurkan program pertandingan marhaban dan juga selawat sambutan Maulidur Rasul 2025 peringkat bahagian Kuala Kangsar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesempatan, diberikan kelapangan dan juga diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan program kita pada hari ini. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada saudara Azizur Rahim bersama dengan pasukannya sudi untuk menjemput saya pada hari ini. Seterusnya sudi juga untuk menjemput saya merasmikan pertandingan ataupun program kita pada hari ini. Jadi kita bagi tepukan paling gemuruh kepada rakan-rakan yang menganjurkan. Saya dapat lihat di media sosial semenjak 2 minggu pasukan ini telah pun bertungkus lumus menganjur ataupun menyiapsiagakan program kita pada hari ini, hinggakan pokok kurma yang ada di sebelah kiri dan kanan saya ni dah makin layu. Mungkin dah lama dah letak dekat sini. Jadi bila melihat persiapan yang saya kira sangat rapi dan juga sangat bersungguh-sungguh ini, kita amat teruja dengan program ataupun peristiwa yang dilangsungkan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tahniah juga saya ucapkan kepada penganjur yang telah pun mengilhamkan satu program khusus untuk sambutan Maulidur Rasul, yang mana hari ini kita sama-sama bermarhaban dan juga berselawat demi untuk menyatakan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harus bukan saja ingat dalam keadaan bermusim, tetapi harus kita ingat dan kita sayangi sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita, tanpa kita pernah leka. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya merasakan bahawa hari ini satu kejayaan yang cukup besar kepada Pusat Khidmat DUN kawasan Manong yang telah pun mengadakan program berturut-turut. Baru lagi kita bersama-sama di sini dalam sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-68, dan hari ini kita bersama-sama lagi dengan program Maulidur Rasul. Jadi ini satu petanda bahawa keaktifan yang telah pun ditunjukkan oleh Pusat Khidmat di DUN kawasan Manong ini begitu hebat sekali. InsyaAllah di kawasan DUN Bukit Chandan juga kita akan mengadakan program yang lebih kurang sama. InsyaAllah pada bulan 10 nanti ataupun bulan Oktober kita akan adakan program Maulidur Rasul, tetapi konsepnya mungkin sedikit berlainan. Hari ini dinyatakan kepada saya oleh saudara Azizur Rahim sebentar tadi, kita terpaksa menahan penyertaan. Ceritanya kita hanya mampu untuk membuat
ataupun mengadakan pertandingan ini di kadar 10 ataupun 12 maksimum. Tetapi apa yang saya dipahamkan daripada pihak penganjur, lebih daripada 20 yang mahu menyertai pada hari ini. Oleh kerana kekangan masa dan juga kekangan facilities yang ada di sini, terpaksa kita hadkan. InsyaAllah pada masa-masa akan datang saya akan cuba berbincang dengan saudara Azizur Rahim untuk kita adakan program yang lebih besar lagi, untuk kita raikan kumpulan-kumpulan marhaban, kumpulan-kumpulan bersalawat, kumpulan-kumpulan yang berteraskan agama dan juga rumah pengajian, untuk kita raikan dengan program-program yang sebegini bagi menyemarakkan keimanan kita sepanjang tahun dan juga sepanjang tempat dan juga masa. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, langkah-langkah ini adalah semata-mata kita mahu meriahkan Parlimen Kuala Kangsar ini dengan program-program demi menyantuni semua lapisan, yang muda, yang tua, yang wanita, yang lelaki, yang kita mahu program ini sentiasa diadakan bagi merapatkan lagi ukhuwah sesama kita, bagi memastikan kesepaduan kita yang ada hari ini dapat kita tingkatkan dari masa ke semasa. Jadi insya-Allah selepas saja program ini, saya akan berlepas ke program satu lagi, iaitu untuk pendekatan kepada rakan-rakan ataupun pelajar-pelajar yang kita himpunkan di SMK Bukit Mercu dalam program 2 hari 1 malam yang kita adakan, dan kebetulan berserentak ataupun bertembung dengan program kita pada hari ini. Jadi insya-Allah pada tahun 2026 keazaman kami adalah untuk memastikan kerancakan program-program sebegini akan dapat kita laksanakan, dan insya-Allah dengan bantuan dan juga dengan pertolongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, dengan penyertaan daripada tuan-tuan dan puan-puan, akan memastikan program-program yang kita akan cuba laksanakan ini dapat menjadi cerminan bahawa di Parlimen Kuala Kangsar, orang-orang Kuala semuanya dalam keadaan berpadu tenaga ke arah satu tujuan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak ingin mengambil masa yang panjang. Sebentar tadi saya dibisikkan oleh yang berbahagia pegawai khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar, ada juga di kalangan kawasan Manong, iaitu saudara Azizur Rahim. Di kalangan kita yang bertanding pada hari ini, ada juga yang datangnya daripada Dun Bukit Candan. Ada tak? Ada ya? Berapa pasukan? 5 ya? 5. Dengar cerita yang kawasan Manong ni adalah dapat sikit bantuan daripada saudara Azizur Rahim dengan peruntukan khas beliau kepada 5 lagi pasukan daripada Dun Bukit Candan. Saya rasa tak ndaklah tertinggal sangat. Ya, tak ndaklah tertinggal sangat. Janganlah komen sangat Dun Candan. Jadi apa yang Dun Manong dapat, pasukan daripada Dun Candan akan dapat sama, InsyaAllah. Ini komitmen kami berdua. Kami biasanya akan berbincang, biasanya akan bermuafakat. Yang sedikit kita kongsikan, yang banyak kita taburkan. Jadi insyaAllah apa yang boleh kita lakukan adalah untuk membantu memastikan agenda Perak Sejahtera 2030 dapat kita laksanakan, insyaAllah dengan bantuan dan juga dengan pertolongan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita pastinya akan dapat menjayakan agenda program Perak Sejahtera 2030. Jadi tak payahlah saya cakap panjang, kerana tuan-tuan dan puan-puan pun dah bersedia untuk memulakan pertandingan. InsyaAllah banyak lagi program-program kita akan langsungkan. Kita akan berjumpa dalam kelainan lain-lain kesempatan dengan segala sukacitanya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmikan bagi pihak Dun Bukit Candan ataupun pegawai khas Dun Bukit Candan program pertandingan marhaban dan juga selawat sambutan Maulidur Rasul 2025 peringkat bahagian Kuala Kangsar.
dengan jayanya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. والحمد لله ولا إله إلا الله.
يا نبي سلام عليك Marhaban dan selawat عليك Rasul. Dan inilah semua anggota-anggota yang telah memeriahkan suasana di Lidun Manuk. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai program. InsyaAllah jumpa di tahun hadapan untuk siri yang kedua, insyaAllah. Terima kasih. Bye-bye. البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Selesai sudah pertandingan marhaban dan selawat sempena sambutan Maulidur Rasul 1447 Hijrah 2025 Masihi. Anjuran Pejabat Pegawai Khas yang amat berhormat Menteri Besar Dun Manuk. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada semua peserta, para juri, para hadirin serta semua pihak yang terlibat menjayakan majlis ini. Semoga usaha murni ini terus menyemarakkan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan menjadi amal jariah yang berpanjangan. Akhir kata, marilah kita terus membanyakkan dengan salawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baginda di yaumul akhir nanti. Saya Nur Izzah Khasif, wartawan TV PSS Semesta melaporkan episod pada minggu ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Sekian TV PSS Semesta, gerbang digital anda.